buat bisnes pada hari apa saja yang mereka nak. Okay, hai semua, nama saya Sakinah. Dan di kalangan rakan-rakan dekat G100 kenal saya sebagai Meja Sakinah lah. Saya adalah penjawat awam, pegawai tentera, dan alhamdulillah saya juga adalah jeli aktif public good. Kita sekarang dekat Pulau Mabul. Jadi tuan-puan, dekat Pulau Mabul ni tuan-puan, ramai orang datang sini untuk diving, dan kami datang dekat sini ada dalam 25 orang. Sebahagiannya pergi diving, sebahagiannya buat staycation kat sini lah, dan buat aktiviti air dekat sini. Untuk maklumat tuan-puan, kami datang ke Sabah ni untuk bercuti dan juga business trip ni pada hari bekerja. Jadi tuan-puan, bersama dengan saya untuk kali ni, ada ramai sangat yang full timer yang ada time freedom buat bisnes pada hari apa saja yang mereka nak. Nak tahu apa itu MDC? Boleh scan barcode ni. Lama ni sebelum saya buat bisnes, apa yang saya buat adalah saya akan masuk office setiap hari lah. Kan, hari Isnin sampai Jumaat, Isnin sampai Jumaat. Tapi alhamdulillah, bila saya dah mula buat bisnes sampai saya bekerja, hari ni tuan-puan, saya dapat untuk ambil masa bercuti, spend sedikit daripada duit income yang saya dapat daripada Public Gold untuk saya datang ke business trip dan bercuti bersama dengan tim dekat sini. So jauh tuan-puan, dekat Sabah, dan alhamdulillah semuanya possible sebab saya bermula membina bisnes dengan Public Gold. Saya pernah buat bisnes banyak macam sebelum ni tuan-puan, tetapi bisnes Public Gold ni alhamdulillah beri, orang kata, perubahan yang sangat besar lah dalam kewangan kami, alhamdulillah. Jadi tuan-puan, untuk kali ni saya pun sangat gembira dapat bersama-sama dengan tim bercuti di Sabah ni. Walaupun saya masih bekerja makan gaji, saya dapat untuk associate, tambah lebih banyak ilmu bersama tim yang hadir. Dan satulah yang saya nak kongsi dengan tuan-puan, sebenarnya untuk kita nak associate dengan lebih baik, membina bisnes dengan lebih bagus, mendapatkan banyak action plan yang akan dapat bantu kita untuk grow bisnes dengan lebih baik, kita sebenarnya boleh dapat dalam Master Dealer Conference. Even saya dan suami juga, kami hadir daripada MDC yang kedua yang G100 buat sehinggalah yang ketujuh. Jadi tuan-puan, saya nak jemput tuan-puan semua datang ke MDC yang akan datang untuk kita berjumpa, associate, dapatkan semangat bisnes. Saya sangat percaya sebab saya dah tengok dalam MDC yang lepas, ramai achievers baru yang muncul hasil daripada Master Dealer Conference. Jadi tuan-puan, saya jumpa tuan-puan dalam Master Dealer Conference.